Individu terkaya dunia Elon Musk mengucapkan tahniah kepada Tesla Malaysia selepas merekodkan pendaftaran kenderaan elektrik EV tertinggi pada bulan lepas. Model Y memimpin dengan 810 unit, diikuti Proton E-Mas 7 786 unit dan Tesla Model 3 491 unit. Sementara BYD terus menunjukkan prestasi kukuh dalam kalangan 10 teratas. Tesla kembali menguasai pasaran bulan tersebut apabila Model Y menjadi EV paling laris, mengatasi Proton E-Mas 7. Pada November, sebanyak 5,417 EV didaftarkan, melonjak 200% berbanding tahun lalu. Secara keseluruhan, Malaysia telah mencatat 36,690 pendaftaran EV dari Januari hingga November dan dijangka melepasi 40,000 unit bagi tahun ini. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.